gerak pun kan. Bulat. Banyak ni ada orang. Tak masak lagi ni. Kalau angkat dah lagi kecut lagi. Kejut boleh tu. Kita masak lagi. Ini dah besar ni. Dia akan besar nanti ini. Kau masih lembab ni kan? Itu lembab ni. Di sesama dia belaka ni lembab. Kalau bunyi kering tu kuat ni, nak baru ada masak. Kalau kita angkat dia kecut dia balik. Tadi baru dia masak. Bunyi dia kerak tu kan? Bunyi kerak kan? Dia tak pandai masak tak jadi kan tu. Dia kejut balik. Kecut balik. Kat sini kan? Jadi cari tu. Ni Oh, kan nyu bunyi macam tu lah masak lah tu dek. Dia kan dah masak tu. Dia keras bunyi dekat. Ah. Dia bunyi dekat tu pun boleh. Tahan lama. Kalau banyak payah nak gaul dia. Kalau suara besar ni boleh lah. Banyak sikit. Ini kecil kan? Ini dia nak kasih balik. Ini kita nak air kan? Lepas ada sendiri.
Lagi Malik tengok. Nak cara dia pernah buat. Nak cara dia pun dia. Tiknya kalau lah packing dalam plastik, tahannya pada lama ndak apa tu. Kalau kalau memang pilih dia kan dipek. Dia kan ada dipek, kena dipek angin dia lain-lain macam cepat. Layu cepet. Oh. Kita nak buat dapur ni kan nak dipek, aku kan dah boleh. Oh. Aku buang ni apa, aku juga lo dah ada dipek angin dia boleh. Jadi kena kipas angin lah. Dia kan, yang tek-tek tu dulu kan, itu kan, tek, makan tu pergi kaki, lepas tu mungkin yang ada sama dengan tangan. Yo. Jadi kalau itu banyak je. Sampai misal kan. Kalau nak tek-tek sangat tu baru nak kan. Setengah orang yang pada makan, dia ambil yang bantak-bantak ni. Ni ambil apa dia? Bantak ni yang macam bantak-bantak. Oh. Bantak ni sedap. Daripada yang kembang ni kosong. Oh, tu kosong. Rasa dia tak ada rasa. Oh. Tapi dia macam teran kan. Kalau yang bantak ni dimasak kan dalam ni ada. Bantak ni dia rasa dia sedap sikit kan. Dia lepas goreng ni tak boleh kena kipas, tak hantar ke depan, tutup kipas tu. Kalau tak dia cepat lemau. Ha? Video nak angin lah. Kalau udara luar tak apa, jangan kena kipas lah.